Kali ini kita melangkah ke Kuala Terengganu dan berkenalan dengan seorang anak muda bernama Abdul Zarif Idris yang juga ingin berkongsi rasa meluahkan derita. Umur semuda 18 tahun nampaknya tidak menjanjikan dia terkecuali daripada mengalami masalah sakit tulang belakang yang serius. Mampukah sebahagian Gamoduli mengurangkan beban derita anak muda ini? Sama-sama kita dengar pengakuan Abdul Zarif. Sejarah sakit tulang belakang. Pada tahun 2000 saya menjalani latihan untuk lompat jauh. Sewaktu melompat tu, daratan yang saya buat tu tersilap disebabkan kaki saya terlebih, jadi punggung tu jatuh dahulu. Dalam masa tahun 2001 tak sakit, tahun 2002, akhir tahun 2002 mula rasa sakit. Sakit kira menyocok, kira berdenyut-denyut. Berdenyut tu pun kira masih tak peduli, buat aktiviti macam biasa. Tahun 2000 mula sakit kuat. Nak tidur tak boleh. 2003 mula rasa sakit, nak tidur, nak buat aktiviti tu kira terbatas lah. Tahun 2004 tak tahan sangat, pergi jumpa doktor. Lepas tu doktor rujuk ke pakar ortopedik. Okey, lepas tu mula buat pemantauan, doktor buat x-ray. Masa x-ray tu memang doktor kata tak ada apa-apa, kira macam ke cuma tulang tu nampak macam ke sterik lah sikit. Sakit bahagian punggung bawah, punggung ke bawah belah kiri. Lepas tu pedik tu mula buat fizioterapi, nak tengok perubahan. Masa fizio tu buat dia doktor panggil heat therapy, menggunakan haba yang letak atas punggung. Lepas tu panas. Ada perubahan tapi kira slow. Sakit tu masih ada. Terapi tu dia buat 18 kali, seminggu tu sekali, jadi 18 minggu untuk sesi pertama. Tulang tu kira okey. Tapi memang sakit belah punggung bawah ke bawah punggung belah kiri ke bawah. Selepas rujukan refer yang kedua tu, saya jumpa dengan Puan Dahlia. Dia yang mengesyorkan tentang gamat healing ni. Selepas saya berbincang dengan keluarga saya, ayah saya, mak saya, lepas tu dia kata, okey, boleh cuba. Esokkan saya telefon, lepas tu saya makan gamat Al-Mashin. Selepas minggu ada perubahan. Badan kira rasa segar. Dulu memang tak bermanya. Lepas tu rasa sakit tu memang mula-mula dalam 2-3 hari tu ada rasa sakit. Sakit kau, sakit ingat berdenyut-denyut. Lepas tu hilang. Kira selepas minggu tu ada kawan ajak main bola, test main. Balik tu kira okey. Tak rasa sakit, tidur pun lena. Memang rasa tu memang paling sedap akhir. Pertama kali dirasai. Sehingga hari ni saya makan 11 botol. Seminggu untuk sebotol, jadi dalam 2 bulan lebih. Dulu kalau cuaca sejuk sangat, memang akan rasa sakit sebelah kiri ni. Sekarang ni okey. Lepas tu kalau duduk dulu, masa belajar dulu kan biasa kelas lebih kurang sejam setengah ataupun 2 jam. Dalam masa sejam setengah 2 jam tu memang kira acak kali lah bangun tu jalan tu baru duduk. Sekarang ni kira sejam tu sejam setengah, kira okey lah. Dah cuba berlari, jogging tepi pantai, okey. Tak ada masalah. Jalan tu saya jalan Pusi Bandar, jalan kaki saja, okey. Tak ada apa-apa masalah. 100%, 99%. Sebab kira aktiviti dulu kira tak boleh buat, sekarang ni dah boleh buat. Terapi tu dia buat heat therapy. Heat therapy tu ada satu mesin dia yang letak atas tempat sakit ni selama 20 minit. Lepas tu rasa panas. Haba kira saya tanya fizio tu, dia kata haba mengalir. 18 kali tu yang masa seminggu 1 kali, jadi 18 minggu. 50% sebab dulu sakit kuat. Jumpa Puan Dahlia, terapi yang kedua, kira sesi akhir baru saya menggunakan gamat Emulsion. Saya gunakan oil liniment untuk disapu bahagian luar badan. Untuk tulang, lepas tu kalau macam kira obat tahan sakit lah. Sebab kalau macam rasa lengur, saya gunakan oil liniment tu lah.
ada batu, kira rasa selesa segar gitu. Sebab dia ada rasa panas sejuk gitu. Selain tu gunakan shampoo. Waktu saya makan ubat hospital, yang saya perasan rambut saya kerap gugur, kira sebab tu shampoo ataupun kita kira bilas rambut ataupun lemah minyak rambut kira banyak rambut gugur atas tapak tangan. Hampir separuh depan ni kira memang nampak kulit kepala lah. Lepas tu Puan Dahlia showkan shampoo dan juga gamat emulsion ni. Saya makan lebih kurang 2 minggu, nampak berubah kira rambut. Waktu saya lemah minyak rambut, kira dok banyak. Ada gugur tapi dok banyak Sekarang ni okey, kira tengok ada perubahan daripada dulu. Dulu nipis. Doktor kata kalau sebab saya dah kata macam okey lah doktor, kira boleh buat aktiviti yang tak boleh buat. Doktor kata kita pantau dalam masa 6 bulan. Kalau dalam masa 6 bulan tu rasa okey, kira saya tak perlu jumpa doktor pakai ortopedik ya. Selepas Puan Dahlia showkan produk gamat ni, saya terus makan gamat emulsion sehingga hari ni. Tidak dicampur dengan ubat lain, hanya gamat emulsion. Saya yakin sebab saya mengalami perubahan yang begitu ketara selepas makan gamat emulsion.